Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni kita orang berdua je dating sebab Cik T sampai ke Hulu Tiram ni sebab semata-mata nak pergi Eco Plus. Sebab Eco Plus dekat Pekan Dah tutup korang. Cik T baru nak cari barang kat situ tapi tutup dah. Tak apalah, kita pergi dekat Hulu Tiram. Dia jauh sikit lah, tengok Cik, jauh banyak. Jauh banyak. Okay, jomlah kita pergi ke Eco Plus. Tengok barang apa ada. Guys, Cik T sedih sebab Eco Plus semua dah tutup. Cik T pergi Pekanan Nas tu tutup, sini pun tutup. Masa dia dah tutup kan. Jadi dah ganti dengan Eco Shop. Apalah, ala-ala dah datang kan. Kebetulan dekat rumah Cik T tak ada stok ni. Sabut. Beli. Sabut. Eco Shop ke? Ya. Sabut ni Cik T letak dalam pasu supaya dia tak mecik habuk-habuk dia. Habuk-habuk pula. Tanah-tanah. Untuk elakkan air tu, cuba kata pakai yang sini. Tengok dia tu kan. RM2.60 je. Boleh cakap. RM2.60 ni. Tapi kecil lah. Tengok. Small. Dia buat belakang air. Buang kereta lah ya. Buat lampu kan. Kereta kalau pusing malam kan, anak. Apa benda? Ayah. Ya ke? Ni. Duit dia tak? Duit. Ni hanger. Tak ada warna pink pula. Ni orang jual angin je cakap. Guys, tengok. Foto viral. Sup dispenser. Tapi ibu tak perlu kan? Jadi kita tak payah beli kan? Nak beli. Guys, pasu. Wow. Material dia plastik je. Tapi dia aesthetic shape. Sekejap. Sini. Boleh, jiwa saya memang ke atas jiwa saya. Tuang ya. Tuang ya. Tak, ke atas. Pusing lah ya. Ya Allah. Oh. Astagfirullah. Masalah lelaki aku macam ni. Guys, sama lah. Ni ada yang macam ni. Alas pasu. Tapi satu-satu je. Ke sesat ni. Sebenarnya ada lagi. Nak. Tapi dia warna ni je. Tak warna hitam. Tak payah tengok. Mesti kena tengok bahagian pasu. Wallpaper warna. Tak cukup coklat. Tadi saya suka warna ni tapi nampak tak dia macam ada tak suka. Macam urat kayu. Ni wall panel. Toy punya storage. Ni Pak display. Kok apa banyak kan? Yalah. Ni. Ni. Ni harga dia RM31.20. Dia display banyak tu, semut-semut tu. Ni ada yang kecil ni. Nak? Tak apa. Ada. Tengok ni. RM2. Tengok. Nak tanya. Abang pakai berapa saiz 16 Okey. Wah, macam untuk wet tissue. Tengok ni. Grade apa? Comelnya. Nampak ni. Kalau Eco Shop punya tak elok Comel ni. Senak. Ambil lah ya. Biar punya. Tak, tu tengok yang biji-biji tu. Biji jerawat apa punya? Bisul. Tengok tu ada bekas yang macam bentuk arch. Nampak? Estetik kan? Tapi memang sebelum tu dia ada campur. Nampak ni? Comel lah.
Bukan raya. Kuih raya. Tapi ibu dah ada. Dah ada tak? Ini kan sama macam kat rumah Tak kita. bunyi. Dah rakam dah. Nah, tak ada dah. Oh. Eh. Oh, ni ada. Oh, yang cikgu punya warna putih ni, warna putih. Kita pun beli matching. Satu. Alamak, dia ada divider. Dalam tu. You tak nak? You tak nak divider? Hari ni hari seterusnya. Cikgu tak sempat nak buat haul pada hari yang sama tau. Jadi hari ni lah. Ni harinya cikgu nak buat haul apa yang cikgu beli dekat Eco Shop hari tu. Cikgu beli dekat sini ialah ni Coco Fiber. Yang ni kalau korang suka menanam, boleh beli yang ni. Ada orang cakap tak elok tau letak dekat atas tanah, nak tutup tanah tu kan. Tapi cikgu rasa macam pokok saya okey je letak benda ni. Cikgu letak sebab kan bila kita siram kan je macam tanah tu habis terpecik keluar tau. Jadi cikgu decide untuk letak Coco Fiber ni supaya tanah tu tak terkeluar. Jadi macam tak adalah tanah tu makin lama sikit kan. Jadi cikgu beli 2 pieces dekat sini. Cikgu sama ni memang beli dekat Eco Shop je, Coco Fiber ke bahan tanaman sebab dia macam murah lah. So next parcel yang cikgu grab kat sini ialah ni. Biskut Cola Kids ni ada diskaun ke? Macam tu lah. Dia kena beli 5 percuma 1. Jadi cikgu belilah ni. Jadi kita dapat 6 lah kan. Ni yang antara yang tengah sale tu, wafer Cloud9. Yang ni cikgu suka makan. Lepas tu yang ni music. Cikgu ambil dua. Jadi semua kita ada 6 lah dekat sini. Yang ni pula dia ada banyak pieces tau. Cikgu memang suka yang coklat. Jadi cikgu ambil yang coklat je lah. Dia ada yang satu lagi tu cheese curd warna putih. Jadi ni lah dia cikgu beli makanan. Next yang cikgu beli ialah ni 5-in-1 garbage bag. Ni saiz dia kecil je. Senang nak bawa pergi mana-mana. Yang ni kalau travel senang. Underwear basah ke boleh letak dekat dalam ni lah ni. Saiz dia kecil je kan. Jadi boleh letak benda-benda yang kecil sahaja. Kalau korang ada pack pun sesuai bawa ni tau. Sebab ni tengok ni dia siap ada penyangkut macam ni. Boleh sangkut dekat bag. Boleh lah letak kan. Biasa pack kan dia macam saya selalu cikgu tengok orang Cina kan dia bawa anjing dia kan. Dia bawa anjing pergi jalan-jalan. Lepas tu dia kutip letak dalam bag yang macam ni. Sangat membantu ya. Bersih pun bersih. Next item yang cikgu beli ialah ni hanger. Cikgu tahu kenapa hanger kat rumah ni bagi sikit. Cikgu pun decide untuk beli yang macam ni lah. Yang ni ada warna pink. Cikgu beli warna biru kan. Tak cantik lah. Ni ada warna pink dekat Eco Shop Ulu Tiram ni. Finally cikgu ada juga jumpa yang warna pink ni. Yang ni tak adalah sama dengan sebelum ni. Sebab yang sebelum ni punya tu dia warna dia cerah sikit. Yang ni dia macam warna striking sikit. Satu pack ni dia ada 5 pieces. So cikgu beli 2 adalah 10. Next cikgu beli ialah ni. Ni lah cikgu kot beli. Metal and plastic spray paint. Yang ni untuk top coat. Dia macam warna dia clear. So laki cikgu beli ni harga dia RM2.60 ni. Dalam ni ada berapa ml? 200ml. Sikit je, tak banyak lah 200ml ni. Kalau sebab laki cikgu ni kan dia sekarang ni main Tamiya tau. Dia sekarang ni main Tamiya. Lepas tu dia suka dekor. Dia punya dekor cat-cat kan, hias dia punya kereta tu. Sebab tu kot dia beli spray paint ni. Lepas tu ni ada contact cleaner yang jenis quick dry and non-conductive. Ni dia macam wire cleaner, macam angin lah. Yang keluar tu dia tiup habuk-habuk kan. Jadi boleh beli yang macam ni. Yang ni contact cleaner. Dalam dia ada 200ml. Next, cikgu beli ni ialah Trasha. Hari tu cikgu beli sabun and shampoo dia tau. Tapi dekat Eco Shop tak ada jual lah. Dia yang tu cikgu beli dekat EcoSafe. Yang ni cikgu jumpa dia punya bedak dekat Eco Shop. Cikgu suka. Brand ni wangi. Trasha. Ni Sofia punya. Cikgu dah tak pakai bedak.
budak-budak sangat sesuai lah kan pakai bedak kan. Jadi belilah yang ni, bau dia wangi tau yang ni. Yang ni ada pelindung UV juga, nampak. Menarik kan. Sampah ni cikgu ambil 2 pack kat sini, 25ml. Sesuai dengan tu sampah yang dekat dapur tu. Cikgu tak letak tu sampah yang besar tau dekat dapur, sebab jadi risau kalau besar sangat dia lambat nak buang, dah bulat dalam tu kan. Sebab yang kat dapur dia macam sampah dia mostly yang basah-basah, bukan yang kering macam dekat bilik kan. Kertas-kertas macam tu, plastik je kan. Dekat dapur hari-hari kena buang. Jadi cikgu beli yang tong sampah jenis kecil je lah. Ni dia punya plastik sampah yang sesuai. Yang ni 25 liter, ada 25 bag. Ni cleaning wipes ni memang selalu beli tau. Sebab cikgu suka mengelap, and cikgu tak suka pakai dasa sangat. Sebab cikgu tak nak habuk tu terbang ke arah lain. Jadi cikgu guna wet wipes je. Yang ni dia satu pieces ni, dia ada 60 wipes. Yang ni dia tak ada bau rasanya. Hari tu ada ambil yang warna lemon. Bakon. Yang bau lemon, tapi yang ni yang tak ada bau rasanya. Next, cikgu beli ialah ni. Tadi ada cikgu tunjukkan yang cikgu berkenan benda ni. Yang ni tak ada, ada satu saja korang. Ni untuk alas pasu. Dia boleh tampung sehingga 100 kilo. Tapi itulah, ada warna ni je. Ada satu ni je. Cikgu dah lah banyak pasu yang dekat luar tu kan. Jadi jumpa yang ni kan. Beli je lah dulu kan. Nanti jumpa lagi, kita beli lagi. Next yang cikgu beli ialah cleaning gel. Ni yang selalu cikgu beli juga. Sebab cikgu suka bersihkan kereta, yang bahagian dalam dia tu habuk-habuk celah aircon tu. Sangat susah nak basuh guna sangat susah nak lap guna macam tisu biasa kan. Jadi kena pakai yang jenis gel macam ni, masuk je. Lepas tu nanti dia terus tarik. Dia tak adalah terbang ke tempat lain habuknya. Dia terus melekat kat sini. Jadi macam efisien lah kita punya pembersihan tu kan. Tak adalah dia ke sana ke sini habuknya. Nanti lama-lama dia cepat babuk lagi. So pakai yang jenis macam gel macam ni. Pasal ni dia ada banyak warna tau. Cikgu ambil ni yang warna kuning. Bau dia macam bedak. Selain korang nak guna dia kat kereta, korang nak bersihkan laptop punya keyboard pun boleh juga tau. Macam-macam boleh letak ni dekat area-area yang macam-macam tempat boleh guna lah. Asalkan tempat tu macam, kalau tempat tu yang susah-susah nak capai tu, better guna yang macam ni. Next item yang cikgu beli ialah ni, drawer ni. Cikgu tengok tadi macam comel kan. Dia boleh stack. Dia boleh stack. Cikgu tengok kat sini dia macam boleh stack. Nampak tak? Dia boleh cabut dekat yang atas ni. Lepas tu korang nak beli drawer dia saja, stack-stack pun boleh. Sebab dekat gambar ni dia tengok ni dia boleh buat jadi 2 layer, 3 layer. Jadi cikgu beli satu saja kat sini. Comelnya kan, kalau beli banyak pun cantik. Sebab cikgu suka design wavy-wavy ni kan. Macam trending sekarang. Jadinya bolehlah beli kat EcoShop je korang. Murah je, RM2.60. Boleh stack ni, cabut dekat atas ni. Ni dia boleh cabut. Cabut, lepas tu letaklah yang sama macam ni. Yang ni letak belah atas sekali. Ni tengok dia punya drawer ni sangat cantik ya. Dia ada banyak warna, warna pink, warna biru. Cikgu ambil warna putih je kat sini. Bolehlah simpan barang-barang sekolah ke, nak simpan makeup ke, stationery kan. Ni. Dia punya ni pun tebal material dia. Bukan jenis yang nipis sangat lah. Next item cikgu beli cawan ni. Ni cawan hari tu cikgu ada buang cawan lagi cikgu sebab dia warna purple. Lepas tu lagi satu cawan tu dah lama tau, tak elok kan. Cawan plastik lama-lama simpan. So cikgu buang. Yang tu beli yang ni. Beli EcoShop punya je, murah. Jatuh pun tak pecah. Yang ni material dia macam plastik akrilik macam tu. Cikgu suka sebab warna dia macam estetik gitu. Next yang cikgu beli ialah ni. Tadi kan lama tau cikgu pilih nak cari ni pasal. Ni ada pun yang sama macam kat rumah ni. Yang sebelum ni cikgu beli kat Shopee. Kat EcoShop tak ada tau saiz yang besar-besar. Ni cikgu jumpa ada kat EcoShop sebab saiz dia yang kecil-kecil lah. Kecil-kecil macam ni je. Yang besar-besar ni cikgu letak link dengan Shopee yang cikgu beli tu. Memang sama tau korang. Dia ada 2 colour, warna putih dengan warna hitam. Dia punya hook dia ni. Memang sangat berbaloi dia beli ni kan. Memang jenis kedap udara. Kalau nak letak barang-barang macam lada ke apa kan, boleh letak ni dalam peti ais. Cikgu suka. Cikgu suka benda bekas yang nampak. Jadi kita macam tak
tak adalah macam pergi beli lagi kan. Bendanya dah ada sebenarnya, tapi kita pergi beli lagi sebab kita lupa dalam bekas warna apa. Cikgu beli 2 yang kecil and then 2 yang besar sini lah. Besar lagi daripada ni dah tak ada dah. Kalau korang nak besar, macam nak letak tea ke, gula ke kan, cikgu letak dalam bekas sini juga. Boleh beli dekat Shopee. Yang ni. Sama. Banyak barang yang kat EcoShop ni sama jual dekat Shopee juga. So korang, cikgu rasa itu saja cikgu punya vlog kali ni. Pergi Eco Plus tapi Eco Plus tutup. Lalas pergi EcoShop. Cikgu memang ingat nak pergi Eco Plus tau sebab memang barang-barang dia cantik. Tapi dah tak ada. Saya tak pasti kenapa. Dah tutup kot. So korang, itu saja video kali ni. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe to my channel. Okay, see you guys next time. My next video. Bye. Assalamualaikum.